أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi nikmat kurniaan-Nya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah akhir kita sebelum Ramadan, dan kuliah kita pada malam ini untuk meneruskan kalam hikmat Al-Syeikh, huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi malam ini seperti yang saya sebut tadi, kuliah akhir kita lah sebelum Ramadan. Sekiranya dipanjangkan umur, diberikan kesempatan akan bersambung selepas itulah insya-Allah. Baik. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini, yang ingin disambung lagi huraiannya, ialah kalam hikmat yang ke-256. Iaitu kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, tidak mungkin dapat terlaksana dan dapat terlepas dari belenggu hawa nafsu kecuali dengan memperhatikan dan melaksanakan ajaran-ajaran syariat lahir dan batin tanpa mengurangi atau berlebihan, tanpa lalai dan malas. Jadi secara umumnya seseorang tu tak dapat nak melepaskan diri daripada pengaruh kongkongan hawa nafsu yang buruk tu. Tak dapat nak lepas. Nak buang sama sekali tidak mungkin lah. Cuma nak kontrol dia, nak tundukkan dia supaya dia bermanfaat untuk kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan dorongan-dorongan buruknya. Itu perjalanan tasawuf secara khusus dan Islam kita secara umum sebenarnya nak bawa kita ke suatu kedudukan kita dapat menundukkan hawa nafsu buruk kita sehingga dia tidak berpengaruh kat diri kita. Nak buang sama sekali tidak mungkin, tak boleh. Selagi bernama manusia, selagi manusia ni hidup atas muka bumi ni, tak boleh nak buang. Itu sebati dengan diri kita. Jadi jangan berangan lah nak buang nafsu sampai tinggal tak ada, kosong. Benda tu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Selagi manusia hidup, lagi tak mati, lagi itu ada nafsu. Jadi kalau begitu, ajaran Islam kita secara umum, ajaran tasawuf kita secara khusus menganjurkan kita supaya
melakukan usaha yang dinamakan tazkiyatun nafsi. Proses pembersihan, penyucian jiwa. Supaya nafsu kita itu dapat ditundukkan. Supaya nafsu kita itu tidak menguasai kita. Supaya kita ini tidak terpengaruh oleh dorongan nafsu kita yang buruk. Itu yang perlu kita usahakan. Setakat itu yang perlu kita usahakan. Baik. Cuma kata alim ulama yang mensyarahkan ni, dia kata, walaupun begitu, seseorang tu tak dapat nak melepaskan diri daripada pengaruh hawa nafsu buruk ni kecuali dengan melakukan beberapa perkara. Maksudnya, kalau kita berhasrat, berkeinginan, kita nak supaya kita ini dapat kontrol, dapat menguasai nafsu buruk kita, dan nafsu kita tidak dapat mempengaruhi kita, maka inilah panduan dia, iaitu memperhatikan, merenungi, mempelajari dan melaksanakan ajaran-ajaran syariat lahir dan batin. Pertama sekali, melaksanakan ajaran agama kita, iaitu syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir itu fiqh lah. Adapun syariat yang batin itu tasawuf. Jadi mempelajari dua ilmu ini, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dan cuba melaksanakannya secara yang tertib, secara terpandu, ada bimbingan, terutamanya daripada guru-guru yang alim, guru-guru yang mursyid, yang dapat membimbing pengamalan ni, penghayatan ni. Jadi kunci pertama, cara nak melenduk ataupun melenturkan nafsu kita ni, nak menundukkan dia, melaksanakan agama kita. Jadi pedoman ini, kalau kita nak tengok dalam Al-Quran, antaranya kita boleh lihat dalam ayat Al-Quran, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pedoman dia. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah, abdikanlah dirimu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nescaya kamu akan memperolehi takwa. Jadi takwa itulah yang dikatakan keadaan diri manusia yang tidak lagi dipengaruhi oleh nafsu buruk dia. Itu takwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu nescaya kamu akan memperoleh takwa. Takwa ini benteng, iaitu orang yang terbenteng dirinya daripada antaranya pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk. Jadi nak mencapai benteng takwa itu, maka apa laluan dia? Tadilah yang diperintahkan, ya ayuhan nasu ubudu, yakni beribadahlah, mengabdikanlah dirimu, yakni laksanakan perintah-perintah Tuhanmu itu yang telah menciptakan kamu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang semua kamu, beribadah kepadanya. Jadi laluan untuk menyucikan batin kita adalah ibadah. Cuma tinggal lagi ibadah itu dipecahkan kepada dua, supaya senang kita tahu, supaya mudah kita belajar, mudah kita tahu. Ibadah yang zahir, ibadah yang batin. Jadi untuk tujuan membersihkan diri, membersihkan nafsu ni, untuk membersihkan diri sehingga nafsu kita dapat ditundukkan, ibadah yang perlu dilakukan itu adalah ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Dengan melaksanakan ibadah inilah, maka dia akan menatijahkan kalbu manusia, jiwa manusia dapat dibersihkan dan nafsu buruknya dapat dikikis, ditundukkan sehingga tidak dapat mempengaruhi dan menguasai dirinya. Jadi kunci pertama dalam hal ini iaitu beribadah. Kalau baik, contoh mudah, semayang, solat. Semayang kita ada aspek zahir, ada aspek batin. Semayang zahir kita, badan kita tu bergerak tu, berdiri, qiyam, rukuk, sujud badan kita. Solat batin kita iaitu pergerakan hati kita tu, penghayatan qiyam kita tu, penghayatan rukuk kita tu, penghayatan sujud kita tu. Itu bahagian batin dia.
Kadang-kadang berlaku ibadah kita, tapi batin kita kosong. Batin kita kosong. Kita berqiyam menghadap kepada kiblat, tetapi batin kita tak ke mana dia menghadap. Menghadap ke mana tak tahu. Badan kita rukuk, tunduk, patuh. Badan kita, kalbu kita ingkar. Ingkar. Badan kita bersujud, mengabdi diri kepada Allah dengan sehina-hinanya. Tapi kalbu kita penuh kesombongan. Penuh kesombongan, penuh keakuan dan bermacam-macam lagi. Lalu macam mana? Jadi yang itu kurang berhasil untuk mencapai maksud itu. Sebab tu kata di sini, iaitu melaksanakan ajaran-ajaran syariat yang zahir, ibadah yang zahir tadi itu, dan yang batin. Yang zahir itulah, iaitu hukum-hukum fiqahnya tentang bagaimana nak bersolat. Itu ibadah yang zahir. Maka yang batinnya, iaitu dengan khusyuknya, dengan hadir hatinya, dengan ingatnya, dengan muraqabahnya, dan bermacam-macam lagi ibadah-ibadah batin ini. Jadi dengan melaksanakan kedua-dua ibadah inilah, insya-Allah akan mencapai maksud tadi itu. Nafsu manusia, diri manusia dapat dibersihkan dan nafsunya dapat ditundukkan. Cuma mungkin ini boleh barangkali menjawablah pertanyaan kita. Nak melawang hawa nafsu, kita nak lawang hawa nafsu. Banyak dah buat ibadah rajin dah. Gesejik semua, semayang, jemaah, puasa. Tapi rasa tak gegih mana? Tak gegih mana guna ni? Kita lupa tadi, pecahan tadi tu. Bahawa ibadah yang menyumbang itu, ibadah yang menyentuh aspek zahirnya dan juga aspek batinnya. Kadang-kadang kita belajar, kita semayang, tapi kita tak belajar pun ilmu-ilmu yang berkaitan ibadah yang batin ni, ilmu tasawuf ni. Pedoman dia, kekunci dia, amalan dia, kita tak mengaji pun. Jadi bertahun-tahun begitulah keadaan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi mengamalkan amalan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Tanpa mengurangi atau berlebihan. Kemudian pedomannya lagi, antara pedoman-pedoman yang diberikan ini, iaitu tanpa mengurangi, yakni ibadah yang diperintahkan Allah laksanakan sebaiknya lah. Kalau semayang biar cukup lah 5 waktu. Jangan kurang. Kalau puasa biar cukuplah sebulan, jangan kurang. Demikianlah kewajipan, jangan dikurangi. Yang laksanakan kewajipan itu sebaik-baiknya. Bahkan kalau dapat ditambahlah dengan yang sunat-sunat pula. Itu masuk. Tanpa mengurangi atau berlebihan. Kadang-kadang timbul masalah juga berlebih-lebihan ni. Berlebih-lebihan. Maksudnya sampai ke tahap sebenarnya berlebih-lebihan itu berpunca daripada kecelaruan berfikir. Dan sebenarnya di sebaliknya sebenarnya ada dorongan nafsu yang buruk kadang-kadang. Baik, berlebih-lebihan yang macam mana ni? Contoh, manusia ni Allah Ta'ala jadi ada kadar kekuatan dia. Dan ghaliknya kalau kita nebeng dah lalui, tak tahan lama. Tak tahan lama. Macam orang berlari kok. Berlari mula-mula speed 100 kilo dah. Speed mula-mula melompat. Dah sampai 0.5 kilo berdebing abang. Orang berlari slow, mula dengan slow dulu, slow, kuat sikit, laju sikit lagi. Lah ni contoh macam ginilah, orang tak jenis senang lah. Orang tak jenis senang. Tak jenis senang je. Sampai tertanya mungkin guana nak senang, tiba-tiba main permainan yang berat-berat lalu. Bahaya, sangat bahaya. Tapi kalau dia biasa sikit-sikit, slow, dia akan jadi kuat. Demikian juga ibadah. Berlebih-lebihan ini, nak beritahunya manusia ini, dia ada kadar kekuatan dia. Jadi konsep berlebih-lebihan ini, yang nebeng. Yang nebeng sampai satu tahap, dia tidak berupaya. Bahkan akan jadi malah. Tapi kalau manusia itu melakukannya secara berperingkat-peringkat dengan bimbingan, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Baik, nak beri contoh zaman Nabi. Supaya jangan kita faham. Macam mana kita nak faham berlebih-lebihan ni? Iaitu orang yang membebankan dirinya dengan hal yang dia tidak mampu lakukan. Itu berlebih-lebihan. Baik, zaman Nabi, bila sahabat dengar
Nabi ni berqiyamul lail dengan begitu lama sekali, sampai tahap tepuk kaki Nabi itu pecah-pecah. Nak kabur lamanya Nabi bersolat. Sedangkan semua orang tahu Nabi ni sudah tidak ada dosa lagi. Allah Ta'ala sudah ampunkan ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Segala dosanya kalau ada. Maksudnya sekira maksudnya apa-apa saja yang dulu yang akan datang semuanya sudah terampun. Berarti Nabi tidak ada sebarang dosa. Tapi dari segi ibadah, tekun Nabi beribadah sampai tepuk kaki Nabi pecah-pecah. Jadi inilah yang diperhatikan sahabat. Sahabat yang memerhatikan lalu buat analogi secara salah. Lalu buat bandingan secara salah. Mikir secara tak berapa sihat. Dia kata mana? Sebenarnya kalau tengok selapis betul cara mikir tu. Tapi rupanya kalau tengok dicermati, maka ada benda yang kurang. Ada benda yang salah. Tengok selapis kena. Dia kata mana? Dia kata Nabi, orang yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran sudah tidak ada sebarang dosa dah. Tapi melaksanakan ibadah dengan begitu banyak lagi sekali. Banyak beribadah. Lalu kita ni gimana? Sudahlah banyak dosa. Tapi ibadah kita tidak sebanyak itu. Sepatutnya kita lebih banyak lagi. Sekarang tengok selapis kena. Betul selapis ni. Tapi kalau tengok aspek lain, tidak sedar masalah akan timbul. Tengok selapis kena. Logik akan munasabah. Nabi tak ada salah. Banyak buat ibadah. Kita ni banyak. Patutnya berganda kita buat. Tapi rupanya tak gitu. Jadi sehingga ada di antara mereka ni berazam. Mereka ni ada di antaranya nak berpuasa, tak mau buka-buka dah. Nak puasa berterusan. Tak mau buka-buka. Sama ada puasa sepanjang tahun ataupun puasa 2-3 hari sekali baru makan, boleh jadi. Yang dinamakan wisal, tak kira lah. Nak kali tak mau buka. Ada di antara mereka pula ni yang nak bangun qiyamul lail, tak mau tidur sikit. Tak mau tidur sikit. Nak bangun malam, nak semayang je. Ada seorang lagi pula. Yang ketiga ni, dia kata, aku tak mau bining-bining. Tak mau nikah. Nikah ni banyak hal pula. Jadi dah nak lahina sekabu. Banyak hal. Tak mau nikah-nikah. Ini manggil kalang itu. Tengok selapis kena. Kena dari segi mana? Manusia ni kita banyak salah. Nabi tak ada salah. Nabi buat banyak. Kita patutnya kena lebih lagi lah. Kena. Tapi tengok aspek lain, banyak benda tak kena. Lalu Nabi kata, bila Nabi panggil orang-orang ni, awak cakap tadi tu, awak khabar gitu tu, Nabi panggil, lalu Nabi beritahu. Kesimpulan mudah Nabi beritahu, setiap benda tu ada hak dia. Dan dia berhak untuk diberikan hak dia. Mata ni ada hak dia. Antaranya tidur lah. Haknya tu kena beri bahagian dia tu. Demikianlah benda-benda lain. Dia ada hak masing-masing. Ada hak dia sendiri dan kena beri. Jadi nak khabar, Nabi nak betulkan sikap dan kefahaman sahabat yang salah tu. Bahawa sikap yang dia ambil itu sikap tak betul. Sebab apa? Kalau dia buat macam tu, maka dia akan menimbulkan beban yang berat atas diri dia tu. Pertama sekali dia bercanggah dengan sunnah. Baik, persoalan sekarang. Dah boleh tak kalau kita nak buat gitu? Nak faham erti berlebih-lebihan ni. Boleh dah nak buat gitu? Dan ada tak orang buat gitu? Baik. Pada dasarnya saya nak beritahu, ada orang buat gitu dan boleh tak salah buat gitu. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang bagaimana? Baik. Kalau kita baca kisah manaqib aulia, buka kitab-kitab yang berkaitan dengan manaqib aulia, kita akan bertemu kisah-kisah yang seperti itu. Antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, dia ni 40 tahun semayang subuh dengan wuduk semayang isyak. Semayang subuh, wuduknya tu wuduk semayang isyak. Dan kita tahulah, kalau kita ni tidur ni, batal wuduk kita. Dan mazhab mana-mana pun batal wuduk kalau tidur. Kalau tidur cengok punggung lekat latar tu tak apalah. Tapi tahan lama mana. Tidur gitu tu kalau kita ni, nana molek terlikuk kaki naik ke atas, nana molek. Tapi Syekh Abdul Qadir 40 tahun
Semayang subuh dengan wudu, solat isya. Guan itu. Jadi nak kabarnya bahawa tidak menjadi larangan ke situ kalau orang itu ada kemampuan yang kuat, cukup. Dan nak sampai ke situ itu, dia akan berlaku, tidak berlaku serentak. Dia akan berlaku sedikit demi sedikit. Dalam keadaan kita tidak ada keupayaan, tiba-tiba nak buat gitu, maka dia akan masuk ni. Termasuk dikatakan, iaitu berlebih-lebihan. Tiba-tiba saja, macam tadilah. Orang tak pernah senang, duk kerja jabat, main dalam akaun sokmo, peceng, tiba-tiba nak berlari 20 kilo gitu sehari. Tiba-tiba nak berlari 20 kilo. Padahal selama ni, jalan pun dah pernah lepas. Main duduk dalam akaun semua, dah berjabat semua. Tiba-tiba hari ni peceng, esok nak berlari 20 kilo. Bayangkan. Mana agaknya. Maka sama juga, berlebih-lebihan ini dengan makna, orang melakukan sesuatu dalam keadaan tidak ada keupayaannya. Tiba-tiba saja tak mau tidur malam. Tiba-tiba saja tak mau buka-buka. Ini unsur-unsur berlebihan. Tapi orang yang diberikan kekuatan oleh Allah dan berupaya, dan ghalibnya keupayaan itu diperoleh secara berperingkat-peringkat, maka tidak menjadi halangan untuk dia buat benda-benda macam tu. Jadi saya beritahu macam ni, pertama sekali, jangan ada orang mengambil sikap berlebih-lebihan tadi itu. Baru dengar sehari dua hari mengaji, tiba-tiba beri semangat. Nak bangun tahajud, tak mau tidur-tidur. Tahan 2-3 hari. 2-3 hari. Lepas tu, kena molek, subuh pun tak ada lagi. Roliknya kan jadi gitu. Kita pernah dengar ada orang model gini. Bangun, tak tidur malam. Tengok lama mana boleh tahan. Tak dah seminggu. Pas seminggu tu hanya qada balik, kena molek tergelang, subuh-subuh tergelang. Kenapa? Kerana dia tidak berupaya yang berlebih-lebihan. Tapi yang orang yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah, terutamanya dalam bimbingan guru dia tu, dia ada keupayaan melakukan itu bila sampai waktu dia. Jadi nak menilai makna berlebih-lebihan itu bila seseorang buat sesuatu di luar keupayaan dia. Itu berlebihan. Tapi kalau dia berupaya, tak ada masalah lah. Tanpa lalai dan malas. Yakni pedoman untuk beramal, amalan yang boleh membersihkan kalbu ni, iaitu beramal, antaranya ciri beramal tu tanpa lalai. Artinya apa? Dia beramal dengan hati yang hadir. Kalau dalam solatnya khusyuknya. Kalau dalam puasanya tu ada penghayatan puasanya. Kerana puasa ni pun sama juga. Dia aspek zahir dia ada aspek batin dia. Aspek zahir, tahanlah, tak makan, tak minum lah. Dan tidak melakukan perkara yang membatalkan. Aspek batin, dia ada aspek batin dia juga. Banyak perkara yang berkaitan dengan aspek batin dalam puasa ni yang perlu dihayati. Tanpa lalai dan malas, dengan erti ibadah-ibadah yang menyumbang kepada pembersihan diri ini, ibadah yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Itu masuk tanpa malas tadi tu. Dengan erti kalau kita laksanakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu dalam keadaan kita sambil lewa panggil, malas, capung malas je. Adat kata ghalibnya tidak banyak menyumbang kepada penyucian jiwa. Sebab apa? Antara ciri amalan-amalan yang akan mengikih, akan menyucikan batin, dia dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Dalam istilah tasawuf, dia dipanggil mujahadah. Kita lawan. Malah pun lawan, tu baik. Ada hari rajin, ringan lah. Mari hari berat. Dah mari hari berat. Masa hari rajin tu tak ada masalah. Tapi dari mari hari berat, ni kena lawan. Lawan itu dinamakan mujahadah. Tapi bila kita lawan, akhir kali dia akan jadi ringan pula. Akan jadi ringan semula. Nama saja proses. Proses pembersihan. Kita akan menempuh semua tu. Ada hari rajin, ada hari malas. Hari rajin mudah. Hari malas tu kena lawan. Lawan itu mujahadah. Jadi inilah antara kunci amalan yang akan insya-Allah mempengaruhi, berkesan dalam usaha nak menyucikan batin.
Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laksanakanlah amal perbuatan itu sekuat tanganmu, yakni sekuat tenagamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu menerima dan memberi pahala hingga kamu jemu beramal. Maksudnya kita diperintahkan supaya membuat sesuatu amalan menurut sekuat tenaga kita, menurut kemampuan kita. Lagi kita mampu, buatlah. Dan dari segi penerimaan dan ganjaran pahala itu tidak akan terhenti selagi kita buat. Siapalah kita jadi malah nak buat. Tak laksanakanlah, barulah. Maksudnya kalau selagi kita melaksanakannya, maka selagi itulah dinilai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seutama-utama amal perbuatan itu, kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, seutama-utama amal perbuatan itu ialah yang terus menerus, yakni dawam dilakukan meskipun sedikit. Jadi amalan-amalan yang utama ni dari satu segi, iaitu yang cirinya itu istiqamah walaupun sikit. Baik, tentang amalan-amalan keutamaan ni kita boleh tengok dari pelbagai sudut. Ni nak, bila orang tanya kita hari ni nak cari amalan-amalan afdal, amalan apa yang paling afdal? Baik, nak tentukan sesuatu amalan afdal tak afdal ni kena tengok dari banyak arah, banyak angle. Sebab itu jawapan Nabi terhadap pertanyaan sahabat tentang afdaliyah ini berbeza-beza. Ada di antara sahabat Nabi tanya amalan afdal untuk dia apa benda? Al-jihad fi sabilillah. Itulah keadaan sesuai untuk dia. Tapi ada riwayat yang lain bila ditanya tentang amalan paling afdal ini, sembahyang pada waktunya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menyebut bila sahabat tanya tentang amalan paling afdal, dia kata jaga kedua ibu bapamu tu, jaga mak ayahmu tu. Waktu lebih afdal lagi. Dan sebab apa lain-lain ni? Kerana menurut keadaan orang yang bertanya itu. Jadi berkaitan dengan afdaliyah ni, keutamaan amalan ini, pertama sekali angle-nya, arah yang kita nak tengok adalah menurut keadaan orang yang bertanya. Orang yang ada mak ayah dah ogok, sakit, uzur, perlukan bantuan, itulah utama untuk dia. Mak ayah dah ogok, dia buat kerja lain pula dah. Maka itu tidak utama untuk dia. Orang tak ada kerja lain, mungkin tak ada urusan tu, maka sembahyang pada waktulah utama untuk dia. Bergantung keadaan. Itu satu. Yang kedua, tentang afdaliyah ini, tentang ciri amalan. Aspek afdaliyah ni, aspek keutamaan amalan ini dilihat dari arah sifat amalan tu, bukan jenis amalan tu, tapi sifat dia. Maksudnya tak kira lah sembahyang ke, puasa ke, sedekah ke, ciri apa? Adwamuha, berterusan walaupun sedikit. Wain qalla. Hari ni habis poseng, esok sepasang dah tabung. Tak kira pergi sejik tak sepasang, esok tak sepasang. Tak banyak, tapi hari-hari dia buat. Kata Aisyah, itulah amalan paling afdal. Jadi yang paling afdal itu dari angle ini, dari arah ini, bukan jenis amal tadi. Yang pertama tadi saya beritahu, afdaliyah itu adalah jenis amal yang berbeza, dan itu menurut orang yang bertanya. Tapi dari segi lain pula ni, afdaliyah amal ni adalah bukan dari segi jenis amal tu, tapi ciri amal tu, iaitu ciri yang amal yang berterusan. Hari ni berasa murah hati sekarang, 1000 je derma. Bila pula? 5 tahun pula baru nak derma pula. Hari dia mari murah hati kok, merembah 1000 tak sekarang. 10 tahun pula baru pergi mula. Contoh. Itu tidak istiqamah. Tapi hak ni mungkin seria je. Seria. Minggu ni seria.
Jumaat minggu depan sekian, minggu depan sekian. Contoh. Tapi adwamuha, itulah paling afdal. Jadi afdaliyahnya dari segi cirinya itu berterusan. Ada satu angle lagi yang memperlihatkan sudut afdaliyah ini. Lain daripada dua yang pertama yang sebut itu. Iaitu apa yang ditanyakan oleh sahabat tentang, ada sahabat tanya, amalan apa yang paling afdal? Apa Nabi jawab? Al-imanu billah. Sahabat tanya tentang amalan. Sebut amalan tahulah. Sembahyang ke, puasa ke. Tapi Nabi jawab, lari daripada apa yang ditanya itu. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Itulah amalan paling afdal. Guna ni. Nak kabarnya. Afdaliyah amalan manusia itu adalah menurut hatinya, kalbunya. Tak kira jenis amalan apa benda. Sembahyang ke, puasa ke. Yang menentukan afdaliyah untuk orang itu adalah apabila dia dilaksanakan dengan penuh keimanan. Dan iman paling afdal itu iman yang guna. Iman yang disabdakan oleh Nabi SAW. Afdalul imani an ta'lama anna Allaha syahiduka haitsuma kunta. Iman yang paling afdal ialah engkau benar-benar mengetahui, meyakini, merasai Allah itu menyaksi, melihat dirimu di mana engkau berada. Jadi tak kiralah sembahyang ke, puasa ke, orang yang melaksanakan amalan ini dalam keadaan hatinya hadir seperti tadi, itulah paling afdal untuk diri dia. Jadi afdaliyah ibadah ini boleh kita tengok dari sudut segi, banyak segi. Jadi kalau tengok pertama tu Nabi khabar beza-beza, bergantung orang tanya. Tapi kita ni bahagian dua tengok. Amalan yang cirinya berterusan walaupun sikit, jaga waktu. Yang kedua, amalan yang disertai dengan hati yang tulus, hati yang muraqabah, hati yang hadir. Itulah yang akan memberikan nilaian kepada amalan. Sekalipun amalan kita buat itu kecil je, sekalipun kecil, tapi dia tetap menjadi amalan yang afdal. Baik, habis hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Abul Qasim Al-Kushairi berkata, hakikat membunuh hawa nafsu itu, panggil istilah membunuh, bunuh hawa nafsu ni. Bunuh kan ni, kita faham bila bunuh mati dah, tak ada lah tu, kosong. Tapi dalam penggunaan istilah tasawuf, membunuh hawa nafsu tu dia ada makna yang tersendiri. Baik. Hakikat membunuh hawa nafsu itu ialah bebas dari tipu dayanya. Bukan dia mati nafsu ni, cuma kita terselamat daripada tipu daya dia tu. Ada semua mari ngacah ni, ada semua memang kerja dia dah. Tapi Allah Ta'ala beri kekuatan kepada seseorang itu sehingga terselamat daripada tipu daya nafsu. Dan nak tahu ciri nafsu ni banyak. Ciri kasar dia menyuruh manusia kepada keburukan. Tu ciri kasar dia. Innan nafsa la amaratun bisu. Nafsu ni memang akan ajak kita, akan mencenderungkan kita, menjadikan kita cenderung kepada kejahatan. Cuma tinggal lagi cara dia bawa kita tu kadang-kadang ada buah sepelek. Sepelek ke mana ni? Kadang-kadang dia dorong kita kepada kejahatan yang kita nampak terang-terang benda tu jahat. Dia dorong kita dengan dorongan-dorongan, dan ternyata bahawa dia terang-terang kejahatan. Ada lagi, ini nak kabut. Dia dorong kita dengan dorongan-dorongan, dok nampak jahat, dok nampak depan jahat. Tapi kalau diamati, dicermati, baru nampak kejahatannya. Ni. Tapi oleh kerana sampai si kenal kita dah nak je lah. Nanti insya-Allah kalau dipanjangkan, insya-Allah akan bersambung lepas Ramadan lah.
Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.